Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Arifin bin Haji Saili dari Sekolah Ugama Lambak Kanan. Insya-Allah, Cikgu akan menerangkan mengenai pelajaran munakahat yang bertajuk melihat perempuan. Hukum melihat perempuan terbahagi kepada 3 hukum, iaitu yang pertama sunat, kedua haram, ketiga harus. Sunat iaitu seorang lelaki melihat bakal isterinya pada muka dan dua tapak tangannya, iaitu zahir dan batin hingga pergelangan, walaupun tidak dengan izin bakal isterinya itu. Haram iaitu lelaki yang baligh, berakal, tidak dalam keadaan terpaksa, sama ada tua ataupun sudah lemah, serta lelaki yang hampir baligh. Haram hukumnya melihat anggota tubuh badan perempuan dewasa yang bukan mahramnya. Harus. Yang pertama, lelaki diharuskan melihat perempuan mahramnya kecuali di antara pusat dan juga lutut. Seperti contoh adik-beradik. Manakala yang kedua, perempuan diharuskan melihat lelaki mahramnya kecuali di antara pusat dan lutut. Lelaki dibolehkan melihat perempuan atas beberapa sebab, di antaranya: 1. Hendak menjadi calon isterinya. 2. Hakim yang memberikan hukuman ke atas perempuan. 3. Menjadi saksi. 4. Berniaga, bekerja dan lain-lain. 5. Mengajar ilmu pengetahuan yang berguna seperti guru-guru yang mengajar murid-muridnya. 6. Hendak mengubati seperti doktor yang sedang merawat pesakitnya. Demikian penerang cikgu mengenai tajuk melihat perempuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.